menerima kekurangan dan kelemahan mak ni, dik. Dia akan jadi berada di titik yang kalau perlu kita kemam dan telan lah. Mak ni, ya Allah, kalaulah diulang-ulang tayang lah, nak bawa anak ke dunia ni, sampai Nabi kata kalau kita gendong mak pergi ke Mekah, balik jalan kaki pun, dik, kita takkan pernah mampu untuk balas satu helaan nafas mak pun atas dunia ni. Sebab itu kalau kita kata mak salah tu mak salah dengan Tuhan, mak salah dengan saya, Ustazah, mak salahkan kita macam-macam mana pun, semuanya itu tidak pernah menafikan jasa mak membawa kita atas dunia ni. Sebab itu kalau kita rasa nak marah, dik, belajarlah tengok Quran kata khudhil afwa. Terjemahan bahasa Melayu kita, dik, kita sebut berilah kemaafan. Nak maaf mak, dik, bukan beri maaf, ambil kemaafan tu. Mak salah tak apa, mak manusia yang penuh dengan kekurangan. Mak silap, kita juga banyak kesilapan. Sebab itu bila dengar mak ni, ya Allah, Nabi kata 3 kali mak baru ayah. Mak ni, dik, kita nampak dia garang, tapi sebenarnya ada mak yang malam-malam ni dia doa dengan Allah pada anak yang sudah pun dia marahkan. Mak ni hari ni kita duduk di sini, dik Mimi, samalah saya pun, bukan kerana amal kita yang banyak, bukan kerana usaha kita yang banyak, dik. Kita duduk di sini hari ni, kita dapat keluarga yang baik, mungkin kerana doa mak yang tak pernah putuskan kita. Walaupun kita tengok mak kita ni nampak garang, walaupun kita tengok mak ni macam tak ada perasaan mak, dik, jadi seorang mak kita takkan pernah membayangkan macam mana kasih dia kepada satu makhluk yang kecil yang pernah dia lahir dan dibawa ke dunia ni. Sebab itu bila kita sebut tentang mak ni, betul Nabi kata apa? Dengan mak ni, dik, kalau perlu kita melutut untuk kita minta maaf, walaupun bukan kesilapan kita buat, dik. Sebab cara Tuhan nak balas kita ni, walaupun hari ni kita yang minta maaf, esok-esok kebaikan tu akan datang balik ke kita.